Satu hari satu function. Macam mana nak nomborkan permulaan hari untuk setiap minggu? Katakanlah kalau kita nak mulakan daripada Ahad, kita nak nomborkan dia nombor 1. Jangan lupa like dan save video ni untuk tonton semula. Kita pakai function weekday. Sama dengan weekday, buka kurungan, serial number tu tarikh, koma. Ini adalah pilihan untuk kita numberkan. Contohnya kita nak nombor 1 adalah Ahad. So yang paling atas sekali lah kita masukkan nombor 1. Masukkan 1, tutup kurungan dan tekan enter. So kalau mula Ahad, hari Rabu dia akan dapat nombor 4 lah. Lepas tu bawa je ke tepi kanan dan 2 klik belah kiri mouse. Katakan pula kita nak dia mula daripada hari Isnin. Jadi kita ambil pilihan nombor 2. Masukkan nombor 2, tutup kurungan dan tekan enter. Klik pada jawapan kita dapat, bawa ke tepi hujung, 2 kali klik belah kiri mouse. Jadi permulaan hari Isnin adalah nombor 1. Function weekday ni boleh dipakai oleh semua version Microsoft Excel. Cuba buat. Berjaya atau tak? Komen kat bawah tau. Follow saya sepanjang Ramadan ini untuk lebih banyak tips function Excel.